Seorang lelaki resis ini tidak sengaja membocorkan alamat rumah sendiri dan mencabar orang ramai untuk datang menyerangnya. Tapi balasan yang dia terima di luar jangkaan dan buat dia menyesal seumur hidup. Edward Matthews bukan sahaja dirakam memanggil jirannya yang berkulit hitam dengan gelaran perkauman, malah dia juga bertindak agresif dan mengunggut jirannya itu. Namun entah kenapa Edward tiba-tiba mendedahkan alamat rumahnya dalam rakaman dan mencabar orang ramai untuk datang ke rumahnya jika berani. Edward sangat yakin kerana selama ini dia bebas mengganggu jiran-jiran tanpa sebarang tindakan. Tapi dia tidak sangka ratusan penunjuk perasaan yang marah datang berkumpul di luar rumahnya dan memanggil Edward keluar. Tapi dia tidak muncul-muncul. Oleh itu, penunjuk perasaan terus bertahan berjam-jam dan enggan beredar sehinggalah Edward akhirnya ditangkap. Walaupun Edward menangis merayu dan memohon maaf atas tindakannya di mahkamah, hakim menyatakan bahawa dia bukan sahaja mempunyai 20 rekod aduan lampau, tetapi polis juga menemui dadah haram semasa membuat serbuan di rumahnya. Akhirnya, Edward dijatuhkan hukuman penjara selama 8 tahun. Komen pandangan korang.